Assalamualaikum. Piu piu. Piu piu. Piu piu. Selamat petang kawan-kawan. Bro, bo. Bro, bo. Piu piu. 7 Jun 2025 kawan-kawan. Bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijrah. Piu piu. Piu piu. Balik. Balik. Gerak. Hari nak hujan ni. Petang raya korban. Kita tak tangkap lagi nak korban ni. Dia jangka petang besok baru boleh kita transport transit dia ke tempat ni korban. Nak tahu juga cikgu ni dah dapat permit ke nak sembelih ni. Aku jangan buat tak pasal gitu. Mari tu kena aku. Kena 700. Nasib baik lah aku cakap aku ni pejabat awam. Kena fight dengan peguam dengan apa benda? Peguam pula. Peguam negara tu. Nasib baiklah Al-Katiri. Katiri. Dia tolong sikit kat situ. Lagipun aku lupa. Aku ada lesen sembelihan apa benda swasta ni. Aku ada lesen gitu. Tak tahulah Hamid Andani ni dengan Pak Usuk ni dengan Dapi ni dia secara konsisten berdua ni khabar dia mempunyai lesen boleh dekat situ. Pak Imam mungkin ada tauliah sembelih korban tu kot. Tapi lesen untuk menyembelih pusat sembelih lesen tu. Ya tu. Minta Majlis Agama Islam dengan Veterina Pahang ni tolong cek tengok. Buat statement kepada media massa. Tak pun media sosial nak tahu juga. Piu piu. Dia ada mengugut aku dekat speaker tu. Tempat tu. Piu piu. Tolong kawan-kawan tuanku. Piu piu. I need help.